Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Sekarang saya berada di Betong, Thailand. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya berada di Pekan Betong, Thailand. Okey, saya nak review sikit lah hotel yang saya duduk ni. Ini adalah Hotel Rainbow Palace. Tempat parking pun banyak. Walaupun tak besar tapi muat lah kereta. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 10 biji kereta boleh muat kat sini. Ni parking motor. So kita tengok bilik pula. Hotel ni tak ada lift, dia tangga. Ini kaunter dia, orang Melayu kita. 上面那个是21，下面那个是20号，你看到来？还有这半夜。Bilik saya tingkat 3. Okey, ini bilik dia. Walaupun tak nampak mewah, tapi selesa lah untuk kita menginap. Bilik air dia. Tengok. Ada peti ais. Harga bilik 600 baht satu malam, antara yang termurah. Okey, sekarang saya berada di Kasong, tempat shopping borong dekat Betong ni. So kita tengok apa ada kat sini . So ini adalah tempat borong . Kalau orang Malaysia datang ke Betong ni akan shopping dekat sini. Macam-macam ada sini, boleh borong. Nah, kacang-kacang semua ada. Kacang-kacang, keropok. Mainan pun ada. Tengok berapa mainan ni. Tak tulis harga pula. Ini biskut dalam tin . Ni kalau nak berniaga ni boleh beli ni. Macam-macam ada ni. Ni lah. Macam-macam ada. Kita cuba scan tengok berapa. Okey, kita tengok sini. Semua kopok-kopok. Pastikan yang beli tu ada cok halal lah. Macam ni ada halal. Okey lah, kita boleh beli. Ini pepek kentang. Cok halal lah. Ini tak ada lah. Bekas-bekas plastik pun ada jual kat sini. Ni kicap-kicap sos pun banyak sini. Sos cili. Ada halal lah.
Oh, ni sabun-sabun lah. Ni ramai orang beli sabun basuh dekat Thai ni. Katanya murah dan bau dia menarik. Saya pun tak pasti, saya tak pernah cuba. Tapi kita cuba. So harga 90, 80. So ramai orang kita datang Thai Betong ni banyak beli sabun macam ni. Orang perempuan lah terutamanya. Saya tak pernah cuba, tapi dia orang banyak borong. Ni harga dia 42 baht, lebih kurang RM5 lah duit kita. Tak tahu lah murah ke mahal. Ni orang perempuan je yang tahu ni. Okey, itu saja. Saya window shopping je, saya tak beli. Ni sahabat saya ni ada beli sikit. Keropok. Macam mana? Sini murah ke mahal sebenarnya? Murah. Murah? Murah sikit pada Malaysia lah. Oh, okey. Bandar Pekan Betong di Thailand lah. Suasana di waktu malam di Pekan Betong. Ini tempat ikonik dia untuk bergambar. Sekarang kita akan jalan-jalan di pasar malam dia. Ini pasar malam Pekan Betong. Ni pulut mangga. Ini apa kak? Tramping. Tramping. Oh, trampin. Insam siang pagi. 10 baht. Satu. Lupa. Boleh cuba ni, boleh cuba. Ini sate betong. Roti canai betong. Ni dipanggil cucur. Pisang bakar, ubi bakar. Halal. Laksa Thailand. Okey, kita jalan lagi. Kita masuk lorong. Kita masuk lorong sana pula. Sana banyak. Sini habis dah. Sana yang cantik lah. Abang pilih sana. Okay, saya sekarang sama Wan. Kita jalan-jalan makan di Pekan Betong. Roti canai. Malam ni kita jalan-jalan pasar malam Betong. Malam ni mungkin baru lepas hujan, mungkin tak ramai orang. Kalau nampak sini menara jam tu, so depan dia ada lorong. Bihun sup. Ni apa ni? Tengok awet pun cantik. Ni mi goreng. Mi goreng. Hotel goreng. Pad Thai. Ni pulut mangga. Burger pun ada.
Oh, tapi malam ni macam sunyi sikit. Oh, ni kopi. Kopi. Baik lah tu. Kopi sejuk. Halal dia? Bawah lah tu. Halal. Kopi halal lah. Macam Ni panggil apa? Mocha pot lah. Ni lah mocha pot. Ini mocha pot. Alright, kita berada di Pekan Betong. Alright, kita akan cuba kopi malam ni. Adik nama apa adik? Anwar. Anwar. Oh, Anwar. Ya, okey, Anwar akan buatkan kita kopi malam ni. Okey. apa yang special? Mana yang specialnya? Kopi. Apa yang kalau spesial latte. latte? Oh, latte. Saya buat latte. Anak latte panas. Dua. Okey, tengok dia punya harga kopi. Oh, terbaik ni. Kita akan buat mocha pot. Inilah panggil mocha pot. Panas. Okey. Adik apa nama? Anwar Ya. Alright. Di pasar malam Pekan Betong Betong. Ini panggil mocha pot. Boleh. Kembali. Kita kasih promote sikit gerai Anwar ni. Anwar kopi ni. So kalau datang Betong bolehlah datang singgah ke kedai beliau. Nak promote ni masuk TikTok. Nanti ramai datang. Inilah kopi latte. Rasa memang kau pekat. Harga pun 55 baht sahaja. Begitulah sedikit perkongsian berkenaan dengan pasar malam di Betong. Lain waktu saya akan kongsikan lagi. Kita akan meninggalkan Betong. Selesai percutian 2 hari 1 malam. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.